Baik, hari ini kita nak berbincang sedikit berkenaan dengan non-competing clause. Okey, non-competing clause ni merupakan satu clause yang ramai digunakan oleh majikan-majikan di dalam Malaysia, di luar sana. Okey, so non-competing clause ni basically macam inilah. Dia akan cakap dengan kau bila kau nak berhenti, katakanlah kau dah bagi notis 3 bulan ataupun kau dah bagi notis dalam masa 1 bulan. Pada waktu kau nak berhenti ni, mungkin bos kau akan bagi kau, dia cakap macam ni. Okey, Azman, ini merupakan satu non-competing agreement. Kau kena sign ini kalau kau nak berhenti. okay, pertama sekali, boleh ke dia minta kita sebagai pekerja sign benda yang tak ada mengena dengan employment agreement kita sebelum kita berhenti? Pertama sekali, tak boleh sebenarnya. Sebab apa? Dia tak boleh paksa kita, dia tak boleh suruh kita, dia tak boleh dominasi kita untuk memberi tanda tangan kepada sebarang dokumen yang tak berkaitan dengan pekerjaan kita ataupun tak berkaitan dengan kontrak pekerjaan kita. Okay, itu yang pertama. Nombor 2, sekiranya dalam non-competing clause ni dia cakap dengan kau, okay, kau sekarang bekerja dalam dunia kosmetik ataupun kau bekerja dalam dunia kedai fashion ataupun kau bekerja sebagai seorang peguam. Okay, katakanlah kita ambil dalam keadaan sebagai seorang peguam. Okay, kau kerja dalam sebuah firma. Lepas kau nak berhenti tu, bos kau bagi non-competing clause, dia cakap kau tak boleh lagi jadi peguam yang membuat kes-kes civil, yang membuat kes-kes jenayah dan membuat kes-kes pekerjaan. Okay, akta pekerja. So, bila kau dapat macam ni, adakah perkara ni adil untuk engkau? Sebab apa? Selama ni kau bekerja dengan syarikat ini, 5 tahun aku bekerja dengan firma ini, memang inilah experience yang kau dapat, iaitu dalam undang-undang civil, undang-undang jenayah dan juga undang-undang pekerjaan. Okay, sekiranya bos kau nak letakkan syarat, lepas kau berhenti daripada firma ni, kau tak boleh buat benda-benda ni lagi, memang bangang lah. Sebab apa? 5 tahun dah kumpul experience dalam bidang tu, dalam isu-isu tu, dalam niche tu, kau dah ada experience, kau dah ada all the equipment and tools untuk kau buat kes ini. Bila kau nak keluar daripada firma lama kau nak buka firma baru, kau tak boleh buat perkara-perkara yang sama sebab kau dah sign non-competing clause. Benda ni memang tak masuk akal. Dan sebab tu, kalau kita tengok balik kes undang-undang, Mahkamah dah menyatakan dah, non-competing clause yang tak relevan seperti ini, yang menghalang seseorang daripada meneruskan kehidupan dia, merupakan satu terma yang tak boleh dikuatkuasakan di mana-mana mahkamah kat dalam Malaysia ni. Okay? Tetapi, sekiranya non-competing clause tu mengatakan bahawa selepas kau keluar daripada syarikat, kau tak boleh bawa balik aset syarikat. Okay? Kau tak boleh gunakan maklumat-maklumat yang kau dapat daripada syarikat. Contohnya SOP-SOP syarikat, the client database, okay? Supplier database, diorang punya mekanisme dalam mengawal selia syarikat tu. Semua benda ni adalah proprietary interest untuk syarikat, sebab syarikat yang cultivate. So, bila kau keluar, kau tak bolehlah cedok all those networks yang syarikat ada untuk kegunaan diri kau, untuk kau survive dalam bisnes kau sendiri. Benda ni merupakan satu perkara yang salah dan benda ni dibenarkan untuk ada dalam non-competing clause. Maksudnya kau tak boleh buat sesuatu yang boleh memberi adverse effect to company punya proprietary interest. Sekiranya kau buat perkara ni, boleh dimulakan tindakan sama dekat mahkamah dan syarikat insya-Allah akan menang lah. Kalau kau cedok information daripada syarikat, kau ambil segala benda yang dia dah simpan dalam syarikat, client database, supplier database, all the mechanism yang orang dah simpan untuk syarikat, kau ambil dan gunakan untuk diri kau sendiri. Basically, that is a breach of your duty as an employee. Itu pertama sekali. Dan nombor 2, itu adalah perkara yang boleh menimbulkan conflict of interest antara kau dengan syarikat walaupun selepas kau dah keluar daripada